Okay, cara kita nak sambung kabel negatif motor wiper ni, kita jangan sambung macam ni. Nampak tak? Dia rapat ke body motor wiper ni. Kalau kita pasang gini, buka switch, on switch wiper, mesti motor ni sentak, motor mati, tak hidup. Dan kalau kita biar lama macam ni, dalam keadaan switch wiper ni on, mesti body motor wiper ni panas. Panasnya macam kita pegang kuali panas lah, dia panas sangat, kita tak boleh pegang. Sepatutnya kalau di tengah running, kalau dia hidup, dia panas-panas suam je, kita boleh pegang. Jadi kenapa dia jadi gini? Kita kena tengok kabel negatif ni, dia pergi ke motor ni dulu. Nampak tak? Dekat sini. Dia masuk ke dalam motor wiper ni. Dia join dekat sini, satu wayar lagi, baru dia pergi ke body motor ni. Jadi bila kita buat gini, jadi short bila kita on switch wiper ni. Jadi cara macam mana kita nak pasang negatif wiper ni dengan cara betul supaya motor ni tak short, tak sentak, tak panas. Kita kena pasang wayar negatif ni, jangan bagi kena motor wiper ni. Kena pasang gini. Yang penting jangan bagi kena body motor wiper ni. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu getah. Ada 4 skru, ada 4 getah lah. Getah tu sebenarnya dia ada 2 fungsi. Satu untuk serap gegaran bila motor ni hidup. Dan satu lagi sebagai penepat supaya kabel negatif ni dia tak shock pada body motor wiper ni.